Keputusan Mahkamah Persekutuan menolak permohonan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk merujuk persoalan sama ada seorang Perdana Menteri kebal daripada tindakan saman disifatkan sebagai satu ujian penting terhadap kebebasan institusi kehakiman di negara ini. Pengerusi Bersih, Faisal Abdul Aziz berkata, dari sudut kebebasan kehakiman, kes ini merupakan ujian pertama buat kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Anwar sendiri memandangkan ia melibatkan kedudukan Perdana Menteri. Namun saya kira kerajaan lurus dalam ujian pertama ini, katanya dalam satu ucapan di X susulan keputusan mahkamah itu. Menurut Faisal, prinsip kebebasan kehakiman perlu terus ditegaskan agar mahkamah mampu membuat keputusan secara adil dan saksama. Kita tegaskan, mahkamah harus bebas without fear or favour dalam membuat keputusan berdasarkan fakta kes dan tafsiran undang-undang atas prinsip keadilan tanpa mengira darjat. Selain prinsip keadilan, setiap keputusan kehakiman perlu juga mengambil kira nilai tanggungjawab dan accountability sebagai asas menjunjung kedaulatan undang-undang.